Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini saya mengucapkan selamat bersara dan menamatkan perkhidmatan dalam perkhidmatan awam kepada Ustaz Makata kerana pada pertengahan Februari ini Ustaz Makata akan menamatkan kerjanya sebagai seorang pendidik. Saya selaku pengarah Kolej Vocational Kuala Krai merasa satu kehilangan dan rasa begitu sedih atas penamatan, atas tamatnya perkhidmatan Ustaz Makata selaku seorang pegawai perkhidmatan pendidikan. Beliau pada hemat saya seorang yang sangat committed dan bertanggungjawab terhadap tugasan yang diberikan kepadanya. Seorang yang berani dan lantang dalam mengutarakan idea dan begitu mengambil berat tentang perjalanan dan juga operasi kolej. Ustaz Makata juga seorang yang amat rapat dengan pelajar-pelajar dan juga dengan rakan-rakan sejawat. Jadi saya sebenarnya rasa kehilangan seorang pendidik yang begitu berdedikasi dan juga seorang yang bekerja tanpa mengenal batas waktu, sentiasa berada di kolej dalam menyelesaikan apa saja perkara-perkara yang patut diselesaikan, dan beliau juga suka membantu rakan-rakan lain dalam memastikan kerja-kerja yang diamanahkan itu dapat diselesaikan dengan baik. Saya mendoakan agar Ustaz Makatar sentiasa dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, beroleh kesejahteraan, sihat walafiat bersama keluarga tercinta, dan jenguk-jenguklah kami di Kolej Vocational Kuala Krai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bersara Ustaz. Terima kasih atas segala sumbangan ilmu dan tenaga yang dicurahkan dalam mendidik anak-anak pelajar ke arah kecemaran KB Kuala Krai. Didoakan Ustaz sentiasa berada dalam keadaan sihat bersama keluarga tercinta. Semoga sentiasa dalam kasih sayang Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kepada Ustaz dan semua. Saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Makata bin Mak Yunus, dan semoga selepas bersara nanti Ustaz akan dapat menjalani kehidupan sebagai pesara ataupun yang bersara dengan sebaik mungkin dalam dikurniakan kesihatan yang terbaik, dan semoga Ustaz dan keluarga bahagia sentiasa insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada Ustaz Makata bin Muhammad Yunus, juga KJ KB Kuala Krai, yang juga sahabat saya 26 tahun kenal di KB, zaman daripada teknik lagi, sama-sama dari Sabah dulu jumpa sini, dan akhirnya duduk depan bilik saya, banyak membantu saya, terutamanya time bereksa di depan pejabat, dan di jalan-jalan raya tu, buat-buat lain banyaklah. Tadi nak banyak lah. Banyak pertolongan yang telah beliau sumbangkan kepada KB. Jadi saya mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih atas sumbangan beliau. Semoga beliau bahagia di samping keluarga sempatan berpencen nanti. Dan jangan lupa, mari sekali-sekala ke KB ni, terutama time ada buah nakal. InsyaAllah, jika ada silap dan salah, saya mohon maaf dari hujung rambut ke hujung kaki. Semoga persahabatan kita kekal selamanya, InsyaAllah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya wakil daripada warga Kelab KB Kuala Krai ingin mengucapkan selamat bersara kepada Ustaz Makata bin Muhammad Yunus. Semoga Allah SWT memberikan Ustaz
keberkatan, kerahmatan juga keselamatan dunia dan akhirat. Selamat bersara Ustaz. Terima kasih di atas segalanya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya mewakili AKP ingin mengucapkan selamat bersara buat sahabat seperjuangan Ustaz Makata. Didoakan semoga Ustaz berbahagia dan sukses selalu selepas bersara nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada unit Bahasa Arab KBKK ingin mengucapkan selamat berpencen dan selamat maju jaya daripada perkhidmatan rasmi, dan sesungguhnya kita sebagai manusia tak pernah pencen dalam kehidupan kita sebagai hamba Allah. Sekian, terima kasih. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya cakap gini je lah, mengucapkan selamat bersara buat Ustaz Makata. Semoga panjang umur, murah rezeki, sihat semua lah di alam pencen ni. Itulah ucapan saya untuk Ustaz. Terima kasih. Selamat bersara Ustaz Makata. Terima kasih atas ajaran yang kita akan jumpa lagi. Orang pencen hati gembira, hidup aman sebagai pesara. Kerja tak perlu hidupnya disara, nilai prestasi data dikira. Cukup bulan dapat bayaran, buat belanja lauk sayuran. Sekali sekala keluar berjalan ke jalan Allah bersama kawan. Bangun pagi tidak tergesa, subuh di surau pasti dijaga. Sarapan sedikit sekadar rasa, tahap kesihatan sering diperiksa. Makan dan pakai ala kadar, janganlah sampai kita tak sedar. Amalan yang lalai wajib dihindar, bawa anak cucu semua keluar. Perkara yang penting amal jariah, menjaga kebajikan surau karya. Anak cucu yang ada tambah meriah, masjid makmur rezeki bertambah. Orang pencen orang dihormati, teladan baik budi pekerti. Di sana di sini orang menanti, dengar pengalaman yang dilalui. Hidup bersara terasa lega,
yang perlu dijaga. Hanya bermesra jiran tetangga. Orang cen anak dah besar, cucunya ramai sedang membesar. Rumah selesa hidup ala kadar, masa beramal dijaga tak gusar. Begitu kisahnya usia dah tua, suami dan istri tinggal berdua. Pengalaman hidup sudah dirasa, nak sediakan hidup di akhirat pula. Di hujung usia bila-bila masa, dijemput oleh Yang Maha Esa. Sampai masanya tutuplah mata.